boleh dicairkan dalam bentuk tunai bila-bila masa. Juga tuan-puan, untuk kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan, tak payah guna banyak teknik. Cukup kita dengar nasihat daripada pakar-pakar keuangan. Saya juga buat. Setiap kali gaji saya paksa menabung. Kedua, saya lupakan. Ketiga, saya simpan dulu baru saya belanja. Saya sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Tuan-puan, emas dalam akaun gate ni bila-bila masa boleh dicairkan dalam bentuk tunai bila-bila masa. Nak keluarkan emas pun boleh, nak jual secara online pun boleh, tak ada masalah. Ada duit belum tentu ada emas. Ada emas tentu-tentu kita ada duit. Aset yang paling mudah dicairkan dalam bentuk tunai. Saya percaya kalau tuan-puan cakap tuan-puan ada rumah, tanah banyak, saya percaya. Tapi benda sebegitu kalau berlaku kecemasan, susah nak dicairkan dalam bentuk tunai. Ianya memerlukan masa paling kurang 6 bulan. Tapi benda sebegitu tak akan berlaku kepada aset emas. Sebanyak mana kita ada, kita boleh jual bila-bila masa. Nak ditunaikan. Lagi kita buat simpanan emas melalui syarikat Public Go. Tuan-puan, syarikat Public Go janji beli semula emas jenamanya. Harga terbaik, harga tertinggi mengikut harga emas semasa. Tak kisah emas ni kemek, patah, rosak, calar. Tak kisah, dia janji sebanyak mana tuan-puan ada item emas jenamanya boleh jual bila-bila masa.